Ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama sekali dan selama-lamanya bersama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita berada dalam majlis ilmu, satu majlis yang sangat diberkati oleh Allah, kerana majlis ini turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berada dalam majlis tersebut. Dan dengan berada di dalam majlis ilmu lebih baik daripada kita solat sunat. Solat sunat dengan riwayat kata 500 rakaat. Baik, jadi kita kena adalah dalam majlis ilmu sekurang-kurang seminggu sekali lah. Sekurang-kurang seminggu sekali. Baik, jadi kita masuk pula pada huraian sifat yang ketujuh, iaitulah qudrah, artinya berkuasa. Yang mana minggu lepas kita dah bincanglah berkaitan dengan wahdaniyah dengan panjang lebar dah. Ingat tak ingat tak tahulah, tapi panjang lebar jugalah kan. Iaitulah berkaitan dengan masalah muafakat di antara dua Tuhan, dia topik beberapa masalah, dan masalah berselisih di antara dua Tuhan, dia topik beberapa masalah. Iaitu ingat tak ingat, wallahu alam, faham tak tahulah, tapi kita mengaji dah kan. Harap-harap faham lah. Baik. Termasuk huraian sifat yang ketujuh. Jadi untuk yang tu nak tengok ulangan, tengok kat YouTube lah. Kat YouTube. Kalau nak pergi ingat lah kan. Huraian sifat yang ketujuh daripada berapa? 20 sifat. Huraian sifat yang ketujuh daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf mempelajari, mengetahui, i'tiqad serta berdalil. Tu. Bukan sekadar belajar saja, dia kena sampai mengetahui. Lepas tu pula kena i'tiqad. Lepas tu pula kena dalil, kena ada dalil. Jadi sifat Tuhan ni kalau orang tanya kita ada berapa? Jawab dia, sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ni tidak terhingga banyaknya. Sangat banyak. Jangan jawab 20. 20 tu yang wajib. Kena faham tu. Sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ni tak terkira banyaknya. Tak ada nak kira. Bukan 20 lah. 20 tu hak wajib ke atas kita. Tiap-tiap mukallaf ni belajar. Yang tu kalau tak belajar, tak lepas tu. Tuntutan tu. Tuntutan yang putus. Tuntutan ni ada dua. Yang putus dan tak putus. Kalau tuntutan putus ni dipanggil wajib. Tuntutan yang tidak putus, sunat. Sunat ni kalau tak buat, tak berdosa, cuma rugi tu lah kan. Kalau wajib tak buat, dosa. Dosa. Tanggung sendiri, nama apa wajib. Fardu ain, fardu di atas tiap-tiap orang. Bukan orang tu tak buat, dia ni kena tanggung dosa, tak. Tak ada orang yang boleh melepaskan dosa dia, melainkan dia sendiri. Seperti sembahyang, puasa wajib tu, dia sendiri kena puasa. Kalau dia tak puasa, orang ni tolong lepas dosa dah, syok kan. Baik, kemudian sifat mustahil pun banyak tak terkira juga. Tapi hak lawan bagi 20 ni 20 jugalah. Kan? Baik. Sifat mustahil tu wajib tahu tak? Wajib tahu juga. Sebab apa? Sebab apa wajib tahu? Sedangkan dah tahu dia mustahil, dia belajar pasal apa? Kalau orang tanya, nak jawab apa? Sebab kalau kita tak tahu sifat yang mustahil tu, contohnya Allah Ta'ala bersifat dengan basar, pelihat. Mustahil dah umyun, buta.
Sebab apa hak buta tu mustahil belajar juga? Kalau kita tak belajar hak mustahil, macam mana kita nak hukum kata hak mustahil tu tak ada di Tuhan? Kita belajar tu bukan kita nak etikot. Kita belajar tu kita nak hukum kata hak mustahil tu tak ada di Tuhan. Nak tolak. Istihalah. Tu. Kita macam itulah saya buat misal tu. Ayah dia, seorang anak dia pergi cari kayu dalam hutan. Kayu api. Ayah kata pergi cari hak lurus saja. Hak betul saja. Hak bengkok saja. Tapi kalau ayah dia tak tunjuk hak bengkok macam mana? Macam mana anak dia nak tahu kata tu kayu bengkok? Dia kena tunjuklah kayu lurus macam ni. Kayu bengkok macam ni. Hak bengkok macam ni jangan ambil. Ambil straight baru anak dia tahu macam tu. Jadi dia ambil hak lurus lah. Ni kalau tak ajak belum tentu tak kira dia buat balik herak balik. Sebab dia tak tahu yang bengkok tu macam mana. Dia belajar tu bukan dia nak ambil balik. Dia belajar tu dia tak mau ambil. Nak hukum kita ni tak boleh. Ayah dia tak mau, ayah dia nak lurus saja. Macam tu lah. Kita belajar yang mustahil tu bukan kita nak etikot. Kita belajar tu kita nak hukum kata sifat mustahil tu tak ada di Tuhan. Tak ada. Kena tolong buang lah, kena buang. Siapa etikot hak mustahil pada Tuhan tu ada. Contohnya Tuhan tu bersifat basar, pelihat. Tuhan tu juga buta. Dua-dua ada etikot kufur. Hati-hatilah. Yang mustahil lah. Sebab buta tu kan lemah. Dia jadi lemah. Sedangkan Tuhan ni dia berkuasa. Dia ada sifat berkuasa. Dia tak boleh lemah. Syarat nak jadi Tuhan dia tak boleh lemah. Baik, huraian sifat yang ketujuh daripada 20 sifat atas jalanan Imam Imam Abu Mansur Maturidi. 20 sifat. Kalau jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari berapa? 13 sifat. Qudrah. Bahasa Arab dia qudrah. Orang Melayu dulu dia tak kudrat. Kan? Orang Melayu cakap kudrat. Kita tak ada kudrat, maksudnya tak ada kemampuan. Saya tak ada kudrat lah nak pi masjid contoh. Saya tak larat dah tua dah kan. Lumpuh, stroke. Kudrat. Kadang-kadang orang Melayu cakap kudrat. Dia asal bahasa Arab qudrah. Ingatlah kaedah dia bila kita waqaf pada ta marbutah, jangan baca ta, kudrat. Tak betul. Dia kena waqaf dengan ha, qudrah. Madrasah, dia tak boleh baca madrasat. Fatimah bukan Fatimat. Tu kaedah tajwid tu. Tajwid pun kena belajar juga. Erti qudrah. Qudrah tu bahasa Arab. Erti dia apa? Terjemahannya perkuasa. Perkuasa ini adalah terjemahan daripada siapa? Daripada ulama dululah, ulama yang hebat tu. Terkenal dengan orang panggil Padai Mekah. Padai Mekah lah terjemah dengan perkuasa ni. Ulama-ulama lain ada dulu ada juga dengan terjemah dengan berkuasa. Tuhan ada sifat berkuasa. Dengan sifat berkuasa lah Tuhan berkuasa. Jadi macam tak pernah faham ke tu kan. Padai ni bijak. Bukan kata ulama tak bijak. Mungkin mereka bermudah-mudahan kan. Tapi Padai dia memang seorang yang pakar lah. Dia boleh asing, dia boleh terjemah dengan supaya orang faham. Antara sifat yang mana, takluk yang mana, nak bagi beza. Pada Mekah terjemah sifat kudrah dengan perkuasa. Tambah per kat depan. Perkuasa. Per tu sifat. Macam saya bagi contoh tu, kita nak beli penyapu tu kan, ingat kedai tu. Penyapu tu alat kan. Takkan kita pergi kedai nak beli penyapu kita sebut menyapu. Menyapu tu kerja bagi penyapu. Okey nak menyapu satu, baik. Menyapu. Saya tak jual penyapu, saya jual penyapu. Minta penyapu, bukan menyapu. Menyapu tu tugas bagi penyapu. Inilah sama. Tuhan tu bersifat dengan perkuasa. Dengan Tuhan bersifat perkuasa lah Tuhan berkuasa. Tugas bagi sifat perkuasa adalah berkuasa. Tu baru boleh faham. Hebat pada MK ni. Bukan jalan-jalan orang. Dia seorang yang tegas. Yang cengeng. Dia cengeng. Dia pakaian dia biasa. Kita bukan pakai jubah sangat pun. Dia pakai baju biasa, baju kemeja itu je. Tapi ilmu dia tu hebat. Hebat. Ulama Arab pun tabik dengan dia. Dan dia maqam dia di perkuburan Ma'la. Satu tempat dengan isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah. Bukan senang.
Ulama letak apa, orang Mekah tak situ. Betul dia hebat. Maknanya hebat lah Mekah lah sini. Duduk sebaris lah maknanya. Kawasan tu lah kawasan tu. Wah, aku buat isteri Nabi tu. Ahli syurga tu. Dia duduk kawasan tu maknanya hebat lah. Bukan orang besar tu. Orang Melayu. Tapi orang Arab pun tabik. Kalah mana. Dia orang besar saja. Tapi dia cengih lah. Dia bukan alim tauhid saja. Alim pun alim juga. Cuma dia lebih menonjol. Tauhid ni lebih menonjol. Antara anak murid dia adalah almarhum Tuan Guru Haji Saleh. Tuan Guru dia meninggal lah. Tuan Saleh pun dia banking lah tu. Banking. Ikut Tuan Guru dia sebiji. Banking. Banking tu garang lah. Sebab tu orang dulu tak berani duduk depan. Duduk belakang saya tak berani. Takut tanya. Tapi rasa rugi dah pula. Bila dah tak ada, aku rasa Allah sayang. Tak ngaji betul-betul. Lagu tu dah. Lalu lagu tu lah. Orang meninggal. Ambil kenangan tu. Pakai gambar apa. Kenangan lah. Gambar kan. Masa hidup, ziarah budak. Saya meninggal, barulah duk kata lagu tu. Wajib pada syarak pula. Apa maksud wajib pada syarak pula? Dulu dah wajib dah maksud dah. Wajib kali yang lain pula. Maksud dah. Wajib pada syarak dengan maksud macam mana? Buat dapat pahala. Buat dosa lah. Dijanji dengan seksa. Dia ingat semayang wajib. Kebanyakan orang lah dia ingat semayang 5 waktu tu saja wajib. Mengaji ni tak wajib. Dan di sini wajib syarak. Wajib pada syarak dengan maksud ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala sekiranya kita melakukannya. Dan dijanji seksa, berdosa dijanji seksa sekiranya meninggalkannya. Tu. Wajib pada syarak pula atas. Atas ni dengan maksud apa? Ala lil mudarrah. Kerana kaedah kata kalimatu ala lil mudarrah. Kalimah ala tu menunjuk di atas mudarat. Kalau tak belajar, dia memudaratkan kita. Berdosa ala, perkataan ala atas. Atas tu terjemahan daripada ala bahasa Arab. Ala lil mudarrah. Mudarat. Kalau kita tak betang. Sebab dia wajib syarak. Wajib syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni siapa dia? Dia berasal daripada kallafa yukallifu taklifan. Bahawa mukallif wa zaka mukallaf. Mukallaf ni siapa? Orang yang dibebani dengan hukum syarak. Hukum syarak duk tekan dia. Hukum syarak ada apa? 5. Apa dia? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kalau hukum taklifi yang mana pula? Sama. Tu. Kalau orang tak belajar, agak boleh jawab tu. Mana nak tahu kan? Tak pernah dengar. Hukum taklif dengan hukum syarak benda yang sama. Taklif tu maksudnya hukum yang terbeban ke atas mukallaf. Al-hukmu taklifiyatu la tata'allaku illa bi'af'al mukallafin. Hukum taklif itu tak bersangkut ia melainkan dengan perbuatan mukallaf. Sebab tu babi dia tak haram. Babi najis mukhalazah. Yang haram perbuatan mukallaf itu makan babi. Perbuatan makan tu jadi haram. Sebab tu kalau orang tak pernah mengaji dia terkejut. Aku dah belajar zaman ni babi haram dia dah. Tiba-tiba tok guru tu kata, ustaz tu kata babi tak haram. Dia tak faham lah tu. Tak faham takrif. Tak faham takrif. Arak tu tak haram. Arak tu najis. Yang haram perbuatan mukallaf minum arak. Solat tak wajib. Yang wajibnya perbuatan mukallaf mendirikan solat. Tu. Tapi orang pun solat wajib lah kan. Buat nama dia. Baik. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mereka yang dibebani dengan hukum syarak. Mereka tu siapa? Orang Islam lah. Mukallaf ni ada syarat dah. Apa dia? Syarat yang mukallaf ni yang pertama berakal. Kita berakal. Cukup dah syarat. Yang kedua baligh sampai umur. Kita sampai lebih dah. Berapa kali lebih dah cukup. Okey, yang kedua, yang ketiga sampai seruan agama. Kita dapat tak seruan agama? Dapat sangat-sangat. Masjid dekat. Kan? Masjid dekat. Surau dekat. Dalam media sosial banyak orang mengajak. Okey. Yang keempat, sihat panca indera. Dalam bab mukallaf ni sekurang dia ada 2 lah. Boleh mendengar dan boleh melihat. Dan sekurang-kurang
boleh melihat sahaja. Telinga tak dengar, tuli, tapi boleh melihat. Mukallaf. Ataupun buta, tapi telinga dengar, mukallaf. Tapi kalau dilahirkan dalam keadaan daripada kecil lah. Lahir buta apa buta, tuli apa tuli, pekak tak dengar apa. Macam sook tu. Pekak. Orang kata kalau apa nak tension kiman. Sakit jiwa. Pekak apa pekak, tuli apa tuli, buta apa buta sejak daripada lahir. Mukallaf tak? Tak mukallaf. Tak cukup syarat. Dia kena 4 tadi. Syarat mukallaf. Ingat tu. Bila-bila. Apa dia berakal. Orang gila tak mukallaf, sebab dia tak berakal. Otak lain, akal lain. Apa nak? Otak, orang gila ada otak. Lain kepala ada tu. Akal lain. Balik, sebab tu budak-budak tak wajib. Tak mayang, tak ada apa. Kan? Okey. Sampai seruan, orang lautan, kita cerita Tarzan tu. Dia kawan dengan ular, kawan dengan beruang. Dia tu bukan mukallaf tu, mana tahu apa. Sihat panca indera. Orang yang lahir keadaan buta, tuli, tak mukallaf. Tapi lahir buta, telinga dengar, mukallaf lagi. Kalau lahir dalam keadaan telinga tuli, mata melihat, mukallaf lagi. Tapi kalau dua-dua tak ada sejak lahir, mukallaf. Tapi dia ada mukallaf dah. Dia besar lah. Masa mulut lahir tu ada pendengaran pilihan, lepas tu dia aksiden, pecah mata ke apa, hilang. Itu mukallaf lah. Mukallaf lah. Pasal dia yang asal tu, kalau lahir buta dengan tuli tu asal. Lahir tak ada ni sama dah, ada. Umur 40 aksiden. Mukallaf lah. Mukallaf dah. Mukallaf dah. Ini sejak pada lahir yang tadi ni. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib apa tu? Mengetahui. Wajib mengetahui kah? Amin. Wajib mengetahui kah? Tu kalau mengaji tak kerti tu dia guna. Dosa. Kena takdir sikit lah. Wajib mengetahui ini wajib oleh bahawa belajar. Wajib oleh bahawa belajar sehingga mengetahui. Tu. Diri belajar tu. Perbuatan mukallaf belajar itu yang wajib. Kan abang lah tadi. Hukum taklif ni bergantung pada perbuatan. Perbuatan belajar itu yang wajib. Sedangkan diri mengetahui itu bukannya wajib. Itu adalah kurniaan Allah. Bukan semua dalam satu kelas tu 40 orang contohnya. Bukan semua reti. Kadang-kadang ada depan tu reti pasal dia fokus lebih. Ada belakang tu menyimbang kan. Dua-duaan. Kan nak reti pun. Dah ada reti sembang. Adab tak ada kadang-kadang. Sembang. Kan. Bukan wajib reti kalau semua wajib reti berdosa habis. Berapa ramai tak reti. Berapa ramai. Belajar dah tak reti. Mana dapat guna. Bukan kerja kita. Kerja Allah. Tapi kalau belajar lah sampai reti. Belajar lah sampai reti. Duduk. Mengaji sampai reti. Tu kena takdir lah. Wajib lagi tu. Wajib mengetahui. Sebab tu kalau tak pernah mengaji kita. Lepas tu ajak orang bahaya tu. Dia pun tak tahu. Wajib mengetahui. Habis tu orang tak reti berdosa habis. Tu macam banyak orang salah tu. Apa? Fawailul lil musallin. Apa dia ni? Maka celakalah, maka neraka wail lah. Betul. Sebenarnya wail tu bukan neraka. Satu lembah yang berada dalam neraka Jahannam. Satu lembah. Wail tu bukan neraka. Dia satu lembah, satu kawasan, satu kawah, satu gaung yang terletak dalam neraka. Wail tu bukan nama neraka. Ada orang urai kadang-kadang berani ke dia. Dia urai guna. Maka neraka wail lah bagi orang yang solat. Orang solat pun neraka wail. Alladzina hum an salatihim fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun. Alladzina hum yura'un. Maknanya orang yang lalai dalam solat. Ramai orang urai je lah. Dia kata tak khusyuk. Ada orang ni tuan-tuan TikTok, saya tegak lah. Saya tegak tu tak kira. Kita dengan Ustaz Wan Junaidi, banyak Ustaz tu apa urai macam sama Ustaz Wan Junaidi. Tapi dia urai, hak lain tu tak apalah, hak lain kita boleh terima, hak satu tu. Kita masuk dengan tak khusyuk. Adakah neraka bagi orang yang solat? Itulah orang yang tak khusyuk dalam solat tu masuk neraka. Habis itu apa ramai orang tak khusyuk. Habis tu neraka tu kali ngintut tu imam. Bukan
lalai tu dengan maksud tak khusyuk. Sebab orang nak khusyuk tapi tak khusyuk nak bagus lah. Kan? Yang kata lalai dalam sembahyang itu sehingga melewat-lewatkan sembahyang sehingga mengeluarkan waktu dah. Maknanya tak sembahyang dalam waktu. Buat tak tahu alik lah, alik kerja lah apa. Sampai habis dah asar. Padahal zuhur ke asar tu ni juga tu. Yang tu yang lalai. Yang kata tadi ni, yang dia pergi hurai tak khusyuk. Ada tuan-tuan TikTok. Saya tengok. Itu dia saya rojak. Dia rojak saja mengaji ke tak? Rojak tafsir buat dah. Tafsir pun kalau tak mengaji, dalam tafsir. Syekh Muslim berhurai lagu tu juga. Macam Ustaz Wahyu tadi sebiji sama. Dengan Ustaz Zahar pun sama. Maknanya satu aliran lah sama. Tapi Ustaz Zahar ni kata, dia ni pakai umi rojak. Dia punya rojak ayat tafsir. Ayat. Dia tak mengaji. Dia kena mengaji. Jadi, kalau ada tafsir tu tulis tak khusyuk, dia pun pakai tak khusyuk tu. Dia kena mengaji. Dia kena dengar huraian guru. Kalau itu ramai orang masuk neraka kelingan kita. Bukan orang yang lalai ni yang masuk orang yang tak semayang. Dia ralik-ralik dengan kerja berniaga sehingga mengeluarkan waktu semayang. Orang sedang asal habis dah. Tengah je. Padahal dia tengok tadi. Boleh semayang tapi duk ralik dengan kerja. Ralik dengan buat benda dunia ni kan. Tu antaranya lah. Hal lain tu okey, saya tuju hak satu tu. Tu bila kita tegur ni, saya salah sama mana dia. Saya rojak kita tafsir. Ngaji ke tak? Kami pakai rojak-rojak lagu tu kan. Tafsir pun kalau tak ngaji pening. Kena huruf ke mana pun kena ada huraian guru. Tu salah satu dia lah. Ni pun sama lah. Bukan wajib mengetahui. Wajib oleh bahawa belajar. Sehingga mengetahui. Diri belajar itu yang wajib. Kerana itu adalah perbuatan mukallaf. Diri belajar itu yang wajib. Mengetahui itu serta mengaku. Bukan sekadar mengetahui saja. Kena mengaku, kena i'tiqad. Kena mengaku, kena pegang teguh dalam hati. Serta mengaku di dalam hatinya. Hati tiap-tiap mukallaf. Kena mengaku, kena pegang teguh dalam hatinya hati tiap-tiap mukallaf. Kena pegang kemas-kemas. Kena pegang kejap-kejap. Jangan duk goyang dah. Wajib apa tu? Mengetahui apa tu akan tentu sungguh ada. Sebab apa dalam kitab kita tentu sungguh ada. Sifat wahdaniyah kata dia tentu sungguh saja. Sebab apa? Sebab qudrah ini adalah sifat yang sungguh lagi ada. Sungguh lagi ada. Dia bukan sifat sungguh, sifat sungguh lagi ada. Kalau wahdan qidam dulu. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsi wahdaniyah. 5 tu kan? 5 tu sifat yang sungguh. Sebab tu tengok balik dia punya tu kan. Wajib pada ceramah mengaku berputus dia akan tentu sungguh saja kan. Berdiri Allah Ta'ala ni pula. Akan tentu sungguh Allah tu satu. Tak sebut ada. Sebab sifat tu bukan ada. Sifat tu sungguh ni. Sungguh lagi ada. Tu dia kata tu. Wajib mengetahui itu serta mengaku dalam hatinya tiap-tiap mukallaf akan tentu sungguh ada. Maksudnya sungguh lagi ada. Sungguh lagi ada. Ada apa? Di Tuhan. Qudrah tu sungguh lagi ada di Tuhan. Perkuasa tu. Sifat perkuasa qudrah tu. Dia sungguh, sifat yang sungguh lagi ada di Tuhan kita, di zat Tuhan. Sebab dia sifat, dia mesti tumpang, dia mesti nak kepada zat untuk dia ada lah. Sebab sifat dia tak boleh duduk asing, dia tak boleh duduk seorang-seorang dah, dia kena tumpang zat. Baik, tidak lemah sekali-kali, tidak lemah sekali-kali. Tidak lemah sekali-kali. Tidak lemah ni kita panggil apa? Lazim. Lazim daripada kata Tuhan tu ada sifat kudrah, sifat perkuasa, maka Tuhan tu tak lemah sekali-kali. Dan tak lemah ni dia panggil apa? Salah. Bila Tuhan tu ada sifat perkuasa, maka Tuhan tu tak lemah. Kerana diri lemah itu dipanggil mustahil. Diri lemah tu, diri lemah. Hak tak lemah tu perkuasa. Faham? Kena dia keliru ayat tu sikit lah. Kadang orang nak pening kan. Dia kata payah tak payah mana pun. Cuma kita kena fokus, kena renung sikit. Dia tak payah mana pun. Yang kata mustahil itu diri lemah tu sendiri. Kalau tak lemah tu tak panggil mustahil. Yang tu dipanggil istihalah.
Istihalatul mustahil. Hukum bagi mustahil. Yang nak pegang hak mana? Tak lemah tu lah. Istihalah tu yang pegang hak lemah. Hak lemah tu mustahil. Siapa pegang Tuhan tu lemah? Tapi, hati-hati. Nah, kena etikot. Tuhan tu ada sifat berkuasa dan Tuhan tu tak lemah. Tu. Saya hantar dalam grup malam tu, Tok Guru saya tu. Ustaz Omar, bapa. Dia buka pondok. Hebat tu. Dia mengaji Tok Jomak, Tok Saleh pun dia ngaji kak. Dia hurai tu banyak dia ambil daripada Tok Saleh. Dia berkata sendiri, saya bukan tak ngaji, tak tahu dia tak. Ngaji. Ada jadi Tok Guru semua ngaji. Dia nak ambil kebenaran. Tapi dia hurai, mungkin dia ngaji dalam kan. Dia ngaji dia. Sebab dia buka pondok tu. Tu ada seorang anak murid dia itu Ustaz muda. Anak murid dia tu. Tengok dia hurai, tu dia macam Tok Guru. Saya tengok, memang terpegun ni orang tu itu. Kan Ustaz ni muda, tapi hurai macam Tok Guru. Sakan. Nama Ustaz Daniel. Anak murid Ustaz Omar tu tak? Apa tu Omar? Ustaz Bakar Omar nama dia. Tok Guru tu Ustaz Bakar Omar. Panggil Ustaz Bakar Belantik. Tok Guru anak murid Tok Guru Haji Omar. Lapis kedua lagi tambah lah. Tu Tok Guru. Tok Guru lah lagi Tok Guru lah buka benda lah. Tengok dia hurai. Saya ke Tok Guru lah, dia mengejak kelas dulu, mengejak kelas. Ngaji apa? Mantik apa? Mantik kan balarah. Tapi tak faham apa kami ngaji, tak faham apa. Tak faham apa tu ngaji. Itu yang jadi bulah, jadi ini ni. Masuk kelas, tak masuk kelas, tak faham. Tak ngaji apa lah. Macam tu lah. Dia mengaji umur belah-belah ni, macam tu lah. Main-main. Dia tak ada tujuan. Tak tahu kata mengaji, kamu ngaji. Mak suruh ngaji. Kawan pula jenis. Ngasut jenis. Taklah macam-macam lah. Orang tak isap okok. Tak isap okok pun masuk jadi boleh isap okok. Kawan punya pengaruh. Itu kita nak ikut sangat tu. Rambut panjang. Kita pun rambut panjang. Macam-macam dulu. Bila dah tua ni baru fikir macam-macam aku dulu. Tapi lepas pada keluar tu baru dia ada insaf sikit. Ngaji lain. Bila ngaji lain barulah ni sikit lah kan. Itu yang boleh menginjak petera ni. Berkat ngaji kali kedua tu. Ngaji kali pertama tu memang tak boleh. Quran pun tak boleh. Bayangkan. 25 tahun itu tak boleh. Nak cerita sebagai pengajaran lah. Bukan nak buka apa nama pengajaran. Ngaji ni kena sungguh. Tapi memanglah belah-belah bawah memang ngaji. Dia tak nampak halal ke akhirat, tak nampak. Tak nampak kata pentingnya ilmu masa tu. Dia ingat seronok lagu tu lah dengan kawan-kawan lah. Padahal kawan dia habis keluar masing-masing hal lah. Masing-masing lah kawan nak duduk sejarah kita. Kan? Lepas tu bila ngaji kali kedua tu kita ni sikit lah. Tapi sekat menadan lah. Umur pun dah apa dah. Nak faham satu-satu ilmu tu bukan mudah. Baik, firman Allah Ta'ala. Bila Tuhan tu ada sifat berkuasa, maka Tuhan itu tidak lemah sekali-kali. Jadi nak kena etikad yang mana? Yang pertama, Tuhan itu ada sifat berkuasa. Yang tu kena etikad dalam hati. Dan yang kedua, kena etikad Tuhan itu tidak lemah. Jangan etikad diri lemah tu. Kerana diri lemah itu dipanggil mustahil. Diri lemah itu mustahil. Baik. Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, ayat 6. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Erti ni translate, terjemahan. Kalau maksud lain, makna lain. Erti ni terjemahan. Dan bahawa sesungguhnya, ni Allah Ta'ala kata sendiri dalam Al-Quran. Dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu yang kuasa. Ini yang berkuasa. Maksudnya Tuhan itu di atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Baik. Sesuatu tu apa? Ni tak sesuatu. Yang kita berkuasa Tuhan di atas tiap-tiap sesuatu tu. Sesuatu tu apa? Makhluk. Makhluk tu istilah dia bagaimana? Mungkin. Harus. Para harus. Kan? Makhluk pun sama juga. Makhluk ni nisbah kena jadi. Mungkin ni boleh ada, boleh tak ada. Kan? Harus. Boleh ada, boleh tak ada. Mungkin. Jadi, kudrah Allah ni, dia bertakluk kepada benda mungkin saja. Benda harus saja. Perkara wajib, takluk tak kudrah? Perkara mustahil, takluk tak? Contoh macam ni. Zat Tuhan tu kan perkara wajib. Tuhan wajib tak buat zat dia sendiri?
Kan kita kata kudrah ni dia takluk kepada benda yang mungkin harus kita, kan? Takluk. Dia kudrah Tuhan kan dia mengadakan kita. Sebab kita ni mungkin kita ni benda harus. Takluk dengan maksud nak buat kita pun boleh, tak buat pun boleh. Tapi kalau kudrah dia takluk tak pada perkara yang wajib. Contoh perkara wajib zat Tuhan. Tuhan buat zat dan boleh lah lagu tu. Boleh tak lagu tu? Tak boleh. Pasal Tuhan tu dah wajib ada dah. Nak buat apa lagi? Tak? Mana boleh? Kudrah pergi buat zat dan memang zat Tuhan tu perkara yang wajib ada dah. Nak buat apa lagi? Kalau buat juga jadi apa? Dia jadi bertukar hakikat. Hak wajib tu, hak Tuhan tu, perkara wajib dia jadi apa? Harus. Tak boleh lah, mustahil lah. Lagi tu. Boleh tak? Kudrah Tuhan tu takluk kepada perkara mustahil. Contohnya, anak di Tuhan. Anak kan mustahil. Boleh tak? Boleh tak Tuhan buat anak bagi dia? Nak jawab tak boleh, dia kata Tuhan lemah pula. Boleh tak Tuhan buat isteri bagi dia? Nak kata jawab tak boleh, sedangkan kunci Tuhan tu berkuasa. Kalau aku jawab Tuhan tak boleh buat anak bagi dia, Tuhan tu lemah lah pula lagu tu. Tak. Macam ni, dia faham dia punya ni, kudrah takluk kepada benda yang harus sahaja. Bukan maksud kalau Tuhan tu tak buat anak dia lemah, bukan. Sebab bukan bidang kudrah, bukan kuasa kudrah, bukan bidang kuasa, bidang kudrah tu untuk buat benda yang mustahil. Untuk gajah tu, ingat gajah tu. Gajah tu kuat tak? Kuat. Tolak pokok tu balik. Tapi sebab gajah boleh naik tak pokok? Tak boleh. Lepas tu nak kata gajah tu lemah. Bukan bidang dia naik pokok. Macam tu lah. Kan? Gajah tu kuat, tapi dia bukan bidang dia naik pokok. Pun bidang pokok tu bunyi. Kera. Kan? Bidang gajah ni tolak pokok tu boleh dah. Tolak lori tu. Gajah tak boleh naik pokok, kita tak boleh kata gajah tu lemah. Sebab bukan bidang dia. Ni pun sama lah. Kita tak boleh kata Tuhan tu tak boleh buat anak dia. Bukan sebab Tuhan tu lemah. Bukan bidang kudrah. Kudrah dia tak takluk kepada benda mustahil, kan? Anak bagi Tuhan tu mustahil. Kan? Apa seperti mana kepercayaan Kristen apa? Ada kata anak Allah tu kan. Uzair tu anak Allah apa nama tu? Kan? Anak Allah lah macam-macam. Mustahil tu. Tuhan tak boleh buat. Tapi tu nak kata Tuhan lemah. Tak, bukan masalah Tuhan tak boleh buat. Masalah bukan bidang kudrah buat benda yang mustahil, bukan. Sebab kudrah dia tak takluk kepada benda yang mustahil. Dan kudrah tak bertakluk kepada benda yang wajib. Zat Tuhan kan benda yang wajib, perkara yang wajib. Mana boleh Tuhan buat zat dia sendiri. Kalau Tuhan buat zat dia ni, dia bertukar hakikat. Hak wajib jadi harus. Nampak? Jadi kudrah Tuhan dia bertakluk kepada benda yang harus sahaja. Ni hasil mengaji ni. Hasil mengaji hasil dapat ada bersih ni. Belum mengaji tak tahu tak. Ulang banyak kali ni. Tu yang faham tu. Boleh ni boleh. Kalau Amy tengok Ustaz Denny orang, nanti nampak lah. Nak takut dia buat live. Tengok dia, tapi dia tekan je lah. Itulah kepahaman macam tu lah. Nampak lah. Kudrah dia tak bertakluk kepada benda yang wajib. Dan kudrah tidak bertakluk kepada benda yang mustahil. Dia hanya bertakluk kepada benda yang harus saja. Nah. Kalau juga dia takluk juga kepada benda yang wajib. Jadi apa? Bertukar hakikat. Hak wajib tu jadi harus. Haruskah Tuhan tu? Tak, wajib mesti ada. Ya, ada dia. Sedia kalah lagi. Ada siap dah. Bukan harus. Kudrah Tuhan tak bertakluk kepada perkara mustahil. Kerana apa? Bukan Tuhan lemah. Bukan masalah Tuhan lemah. Masalah dia bukan bidang kudrah. Bidang kudrah takluk kepada perkara mungkin sahaja. Boleh faham? Tulis. Faham tu tulis sekejap. Ada lah kitab tak ada orang lagi tu no. Dia ada ambil pada guru. Saya ambil pada guru. Siapa kat ni saya ambil pada guru. Pilah beli kitab lembak mana dekat Azan ni. Tak ada dua abang lagi tu lah. Dia kena mengaji benda ni. Lepas tu kalau Amy tengok mana orang duk hurai bat sifat kudrah kan. Ada tu. Dia nampak lebih faham lah. Ni. Nampak. Begitulah. Kita tengok Ustaz Wan Junaidi hurai lah. Buka bat sifat kudrah saja ni. Ada hurai je lah. Mesti ada juga. Saya ambil pada Ustaz saya lah. Ustaz Yazid. Saya suka ngaji ni. Pasal dia raja ulang tu. Jadi masuklah hati tu. Ngaji ni pula kena duduk depan.
Orang duduk depan dengan duduk belakang, dapat hadapan lagi. Dapat hadapan lagi. Ya, duduk depan. Kalau ngaji mana-mana lah, duduk depan. Sebab tu, kalau sunnah Nabi duduk depan, kami orang Allah duduk belakang. Macam mana? Orang tu rahmat. Depan tu. Berkat duduk depan tu. Kita tengok mulut muka guru. Tengok parti dah. Dia buat macam mana. Guru kenal kita ni. Akhirat tu dia ada kaitan tu. Dia tengok ini anak murid aku duduk ngaji dengan aku. Mana dia anak murid aku ni? Tak nampak. Dia akan cari. Dia akan beri syafaat je. Tu, duduk depan. Dia orang nak ke dinding belakang kali masjid. Lepas tu menyembang pula tengok tu. Tak ada langsung. Orang tua-tua. Memang bab dunia lah masjid bayangkan. Jadi saya baca ni saya nak peringat untuk dia sendiri. Bukan kata saya ni bagus tak. Yang baca tu semua nak peringat untuk diri dia sendiri. Kita ingat lagi tu. Bukan dia ni tarah malaikat dah, tak buat salah. Tak. Dia pun salah, dia pun ada dosa. Cuma dia baca ni nak peringat untuk dia sendiri dan untuk yang mana yang nak ambil manfaat. Kena ingat lagi tu. Sebab tu apa? Bapak sepanjang ada pesan dekat anak murid dah lah. Kita ni dah jadi guru dah, dia kata kat anak murid. Macam Syekh Muslim tu anak murid bapak sepanjang tu salah. Kita bila dah jadi guru, orang tak berani tegur lah. Betul tak? Orang bawah tak berani tegur lah. Untuk guru. Lagi siapa nak tegur kita? Kita ni nak tegur kita. Kita baca kitab tu biar kena tegur diri kita sendiri. Sambil-sambil orang lain ambil manfaat kan. Tak? Macam itulah. Saya baca ni pun, saya pun itulah dosa banyak kan. Dosa banyak kadang-kadang. Kita tahulah diri kita kan. Aib kita sendiri kita tahu. Tapi kita baca ni sebagai peringatan untuk diri sendiri. Bukan nak tunjuk hebat, bukan nak tunjuk apa lah. Baik. Tak ada lah. Hebat tu Allah Ta'ala. Kita ni pinjaman sajalah. Kalau Tuhan nak bagi mati bila-bila apa boleh. Tuhan nak tarik bila-bila apa boleh. Kita ni adalah hamba yang dosa banyak. Jadi kita kena kembali kepada Allah. Jangan ikut syaitan. Syaitan ni dia nak hasut kita, dia nak halang kita supaya kita lupa kepada Allah. Salah satu nak ingat kepada Allah, kita mengaji. Bila mengaji bab ketuhanan, ingat Allah. Hebatnya Allah. Nah. Contoh lagi apa macam tadi. Sifat mustahil sifat kudrah dia tak takluk kepada perkara yang mustahil. Contohnya gajah. Macam mana tak? Tuhan boleh tak buat gajah kepala 1000? Boleh. Tapi Tuhan kenapa Tuhan tak buat? Kita lemah. Sebab bukan bidang dia. Bukan bidang dia buat perkara mustahil kan. Macam lemah di Tuhan tu lah. Lemah di Tuhan. Ataupun perkara mustahil lah di Tuhan tu. Kan? Anak di Tuhan, isteri pada Tuhan. Bukan masalah tak boleh buat. Masalah tu bukan bidang. Bidang tugas kudrah. Kudrah hanya bertakluk kepada perkara yang harus mungkin sajalah. Baik. Tu ni sini saya dubik ni. Yang kata sesuatu ini, yang ni sesuatu daripada makhluk, benda harus. Adapun benda yang wajib dan benda yang mustahil itu bukan habuan bagi kudrah. Bukan habuannya. Bukan kerja kudrah. Kudrah dia bukan kerja dia buat benda wajib. Bukan kerja kudrah buat benda mustahil, bukan. Jadi kita tak boleh kata lemah. Tak boleh kata lemah lah. Baik. Ni panjang jelas ni. Dan ertinya. Kalau mengaji nahwu dia pasal bermula lah kudrah. Jadi mubtada dan kudrah dan bermula kudrah, sifat kudrah erti kudrah. Translate dah. Perkuasa lah. Kudrah tu perkuasa. Dan kudrah artinya perkuasa itu satu sifat. Yang kita perkuasa itu adalah satu sifat. Dia bukan zat lah. Perkuasa ni bukan zat, dia sifat. Perkuasa itu satu sifat yang ada. Ia perkuasa itu di zat Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Sifat tu ada sungguh. Diri sifat tu ada sungguh. Sebab apa? Sebab perkuasa ini salah satu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada apa? Sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ni dipanggil sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Sifat yang bangsa wujudi. Sifat yang ada, diri sifat tu ada sungguh. Lau kushifa annal hijab
la ra'aina. Kalau dibuka hijab, dibuka dinding, Tuhan penzuhir, kita boleh nampak. Yang kata ada ia sifat berkuasa tu, yang ni diri sifat itu bangsa wujudi. Sebab sifat Tuhan ni ada yang bangsa amrun iktibari. Apa dia? Amrun iktibari. Sungguh. Apa dia? Kudrah. Kudrah apa dah? Wujud. Qidam kan. Sampai apa? Wahdaniyah tu. Sungguh. Tapi diri sifat tak ada. Tak. Dan ada sifat yang bangsa hal. Hal ni apa dia? Hal ni perkara yang menengah di antara ada dan tak ada. Nak kata ada tak boleh juga. Sifat kudrah tu jadi sifat ma'ani tu jadi sifat kepada hal tu. Nak kata tak ada pun tak boleh juga. Tak melekatlah sifat kudrah tu pada zat Tuhan. Hal maknawiyah. Perkara yang menengahi di antara ada dan tak ada. Yang tu belakanglah dalam ayat jabang kesialah. Jadi sifat Tuhan ni dia terbahagi kepada macam nafsiyah tu termasuk amrun tibari sekali ya. Hal. Baik. Dan kudrah itu, maksudnya. Dan bermula kudrah itu artinya translate-nya adalah perkuasa. Jangan pasal makna berkuasa. Perkuasa. Sebab dia sifat. Itu ialah satu sifat. Satu sifat yang ada ia. Maksudnya, yakni diri sifat itu bangsa wujudi, ada sungguh. Yakni kalau Tuhan perzuhirkan, nescaya kita boleh nampak. Pasal benda ada. Pasal benda ada. Di zat Allah Ta'ala. Perkuasa tu ada sungguh ia pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tu ada, sifat tu pun ada. Dia duduk pada zat Allah Ta'ala. Dia ada pada zat Allah Ta'ala. Pada sedia kala lagi. Sifat tu pun sedia kala lagi. Zat Tuhan kan sedia kala kan? Tak ada mula kan? Sifat kudrah pun sama juga. Sedia kala lagi, tak ada mula. Sebab dia qadim. Sedia kala tu qadim lah. Apa maksud sedia kala? Yakni pada masa azali. Azali lagi. Masa ada dua. Azali satu, imkan satu. Azali ni apa? Masa belum ada apa-apa makhluk lagi. Masa tu ada apa? Allah saja. Makhluk tak ada. Angin pun tak ada. Angin kan makhluk. Itu dia panggil masa azali. Pada sedia kala ataupun qadim. Yang kedua masa imkan. Masa imkan ni apa dah? Masa selepas dijadikan nur Nabi Muhammad sampai sekarang ni lah. Masa imkan. Jadi sifat Tuhan perkuasa ni sejak azali lah. Setiap makhluk tak ada lagi tu. Ada dah. Dia ada di zat Tuhan pula. Yang sedia kala. Maknanya dia sama-sama qadim sama dengan zat. Dengan dialah dengan kudrah itu, dengan sifat perkuasa itulah. Dengan dialah ini dengan sifat perkuasa itulah Allah Ta'ala kuasa. Bila Allah Ta'ala ada sifat perkuasa, Allah Ta'ala pun kuasa lah. Faham? Kuasa apa tu? Kuasa mengada dan meniadakan apa-apa mungkin. Mengadakan kita, ini apa maksud mengadakan? Menimbulkan daripada tak ada kepada ada. Itu maksud mengadakan. Dan meniadakan, menghilangkan daripada ada kepada tak ada, mati. Apa-apa mungkin makhluk ni lah. Baik. Mengada, diri mengada tu dan meniadakan tu. Kan? Kudrah kan zat yang mengadakan tu. Kudrah kan zat. Yang mengadakan makhluk tu kudrah sifat perkuasa kan zat Allah yang buat. Yang meniadakan makhluk pun sama juga. Zat Tuhan yang meniadakan kan kudrah tu yang meniadakan. Kalau orang tanya itu. Saya nak jawab kan. Di sini saya rubin. Di sini orang panggil isnad majazi nama dia. Isnad ila ghairi ma huwa lahu. Baik. Isnad kepada barang yang bukan hak dia. Jadi. Saya apa? Yang sebenarnya nak mengada atau nak meniadai itu bukan habuan kudrah. Bukan kudrah. Tetapi zat Allah Ta'ala. Mengada tu dengan zat. Dan meniada pun dengan zat. Yang ni zat Allah yang bersepakai dengan sifat kudrah. Yang mengada tu adalah zat. Yang meniada adalah zat. Tetapi zat yang bersepakai dengan kudrah. Bukan sifat tu buat Allah duk relax.
Kalau itu Allah yang zat Allah yang buat. Ketika mana zat Allah Taala yang buat tu bersepakai dengan kudrah. Bersifat dengan kudrah. Faham? Faham tak, Bang? Tak faham. Okey. Maknanya yang buat makhluk ini adalah Allah, zat Allah. Ketika mana zat Allah buat tu bersepakai dengan kudrah. Faham? Bukan sifat kudrah tu yang buat. Bukan sifat kudrah tu buat, zat Allah duk relax. Bukan lagi tu. Bukan lagi tu. Yang buat tu Allah. Zat Allah yang buat kita tu. Ketika mana tu zat Allah buat kita, zat Allah bersepakai dengan sifat kudrah. Itu lah. Boleh? Ni pernah ditanya dalam kuliah. Ni saya ada dubik ni. Saya ada dubik. Dia panggil isnad majazi. Sebut saja kudrah buat. Sedangkan Allah yang buat. Tetapi ketika mana Allah buat tu, Allah bersepakai dengan sifat kudrah. Boleh? Sebut Allah Ta'ala mengadakan. Tak. Ketika mana Allah Ta'ala yang meniadakan tu Allah. Ketika mana Allah Ta'ala meniadakan tu, Allah Ta'ala bersepakai dengan kudrah. Maksudnya, ada sifat kudrah lah. Pasal buat, masa meniadakan tu. Pasal mengadakan tu, sifat kudrah tu ada di zat lah. Yang buat dengan bagi tak ada, dengan bagi ada tu adalah zat Allah. Bukan sifat Allah yang buat, Allah duk relax. Bukan lagi tu. Faham? Tak apa. Bisa dengar lah. Nanti dengar orang yang sutanya itulah. Ini saya ada. Apa-apa mungkin. Bila dengan dialah, dengan sifat kudrah itulah. Dengan sifat berkuasa Allah Ta'ala kuasa. Bila Allah Ta'ala ada sifat berkuasa, Allah pun kuasalah. Berkuasalah. Mengada dan meniadakan. Mengada ini menimbulkan apa-apa daripada tak ada kepada ada. Dia ingin mengadakan ataupun menjadikan. Dan meniadakan ini mentakdakan. Mentakdakan daripada ada kepada tak ada. Mematikan. Apa-apa mungkin. Apa-apa mungkin. Makhluk inilah mungkin. Dan bagi kudrah itu. Dan bagi sifat kudrah itu beberapa takluk. Yakni beberapa tugas. Takluk tu maksudnya tugas. Dia ada tulis dah tu. Dan bagi kudrah itu beberapa takluk. Yakni apa maksud beberapa takluk tu? Yakni beberapa tugas. Takluk tu adalah tugas. Faham dekat tu? Okey, baik, sambung. Dia kalau dia faham tu, dia insya-Allah dia ingatnya. Saya pun mengaji lama orang ni. Kita ada dubik. Kalau tak ada dubik, tahu ni kau. Boleh baca pasal ada dubik. Tak ada dubik memang habis ya. Tak boleh baca lah. Sebab tu kita kena dubik. Dia membantu kita lah kalau nak baca balik. Kita tak faham. Mana nak faham? Walaupun mengaji lama tapi tak dubik. Tak boleh nak faham. Kita kena ingat lama. Dubik tu membantu kita ingat. Oh, ni kedua ngaji nak dia ingat balik. Tu boleh baca. Pasal ada dubik. Dan makna takluk. Yang kata takluk tu apa takluk? Dia ni urai takluk pula. Dan bermula makna takluk. Takluk tu apa? Dan makna takluk. Makna dengan maksud sama tak? Sama. Erti tak sama. Tapi kalau pengertian ni lain pula lah. Pengertian. Pengertian ni dia sama macam makna kan? Macam takrif. Pengertian ni dia nak macam takrif macam makna juga. Tapi kalau erti saja tu. Erti ni translate. Kalau pengertian ni dia nak macam maksud juga. Saya tengok dalam buku. Lain sikit lah. Bukan terjemahan. Dia macam pengertian masuk. Lain. Pengertian lain pula. Erti ni maksud erti. Translate. Kalau makna maksud pengertian lebih kurang. Dan makna yang bermula makna takluk itu. Takluk tu mendatang apa takluk? Tolong tanya kita. Apa dia takluk? Satu tugas tu secara ringkas. Kalau mudah faham. Ni kita nak faham takrif dah. Dan makna takluk itu ialah menuntut sifat. Menuntut sifat. Yang ni nak sifat. Akan satu pekerjaan lain. Akan satu pekerjaan yang lain daripada menuntut di zatnya yang Allah. Faham tak? Baik. Tak faham. Okey. Tuan-tuan. Okey. Kudrah. Kudrah kan sifat. Yang pertama kudrah tu dia menuntut nak duduk di zat. Itu yang pertama. Yang kedua, kudrah tu tuntut nak buat kerja. Daripada zat tu dia tuntut nak buat kerja. Itu yang dimaksudkan di sini. Takluk. Yang kata takluk tu menuntut sifat. Ni maknanya kudrah ni ada dah di zat. Ada dah di zat.
Menuntut sifat akan satu pekerjaan. Mana dia nak buat kerja. Dia tuntut nak buat kerja pula. Yang tadi dia tuntut nak duduk di zat. Sebab sifat ni dia tak boleh duduk asing daripada zat. Dia tuntut nak duduk di zat. Kemudian bila dia duduk di zat, dia tuntut nak buat kerja pula. Dua kali tuntut Yang pertama dia tuntut nak duduk di zat. Yang kedua dia tuntut nak buat kerja. Kudrah tu. Diri kudrah tu. Dia faham tak? Contoh macam api. Okey. Kita pekat lampu lah duduk dekat api. Apa dia sifat api? Panas. Okey, panas, kita kata panas. Panas tu dia boleh duduk asing tak dengan api? Api tu zat, kita kata. Panas tu sifat. Boleh dia asing? Tak boleh. Yang pertama, panas tu dia tuntut nak duduk di api. Kemudian, panas tu tuntut buat kerja. Memanaskan orang yang duduk keliling. Tuntut yang lain. Lain pada duduk di zat. Yang pertama, dia tuntut duduk di zat, api. Yang kedua, dia tuntut memanaskan. Tempat duduk tepi tu. Tak faham ni. Okay, lampu pula. Lampu pula. Ni semua contoh untuk guru bang. Lampu. Lampu tu zat. Sifat dah. Cerah tu lah. Cerah tu sifat. Yang pertama, cerah tu sifat tu dia tuntut dia duduk di lampu. Yang kedua, daripada lampu dia bagi cerah kita. Tuntut bagi cerah. Tuntut yang lain daripada duduk di zat lah maksudnya. Yang pertama dia tuntut duduk di zat. Tuntut kali kedua pula mencerahkan siapa yang duduk sini. Api tadi panas. Yang pertama panas tu tuntut nak duduk di zat api. Yang kedua dia tuntut memanaskan siapa yang duduk di api tu. Yang duduk kat api tu lah. Ini kudrahnya tu lah. Yang pertama dia tuntut duduk di zat Tuhan. Sebab dia sifat mana boleh duduk asing kan. Kudrah tu tuntut duduk di zat. Yang kedua kudrah tu tuntut buat kerja. Apa dia? Mengadakan. Sebab dah Tuhan ada sifat kudrah dia buat makhluk lah. Nampak ke tak? Dia nampak belajar Okay, Amy nampak je nak. Dia nampak sifat tu memang kena dengan sifat tu kan. Bila zat tu dapat dia ada kali sifat. Tu tadi tu. Dia nak urah hak taluk ni. Mula-mula kudrah tu duduk di zat betul? Zat. Lepas tu sifat tu dia nak buat kerja. Nak buat kerja tu dia panggil tuntut sifat akan satu pekerjaan yang lain daripada duduk di zat. Ada duduk di zat tu tuntut kali pertama. Ini tuntut kali kedua. Buat kerja. Pasal ada sifat tadi. Nak buat kerja tu. Nak mengadakan makhluk semua kan. Tapi ketika buat tu Allah yang buat. Bersepakat kan. Itu tadi kan. Itu faham dah tadi kan. Ini nak faham takluk ni. Panah. Sifat api. Api tu zat. Lalu panah. Malah boleh duduk asing. Api duduk tu panah duduk tak mana boleh. Tuntut panah tu nak duduk di api. Tuntut kali yang pertama. Tuntut kali yang kedua. Memanaskan. Tu tugas panah. Dia punya kudrah. Tuntut duduk di zat. Tu tugas dia. Buat makhluk. Buat mungkin ni. Tu panggil takluk. Kerja lah. Tugas lah. Kerja. Bahasa mudahnya kerja. Tugas. Dia faham? Tu maksud tu. Ayat dia tu payah sikit nak faham. Kan? Saya ngaji saya tak faham. Lepas tu dah faham tu. Faham tu. Dan makna takluk itu menuntut sifat akan satu pekerjaan lain. Akan satu pekerjaan lain. Faham tak? Pekerjaan mana? Yang lain daripada menuntut duduk di zat. Mula-mula dia duduk di zat. Menuntut duduk di zat. Sebab dia sifat mana boleh duduk asing. Yang kedua dia menuntut buat kerja lah. Satu lah. Faham? Tak apa. Nampak nanti Tuhan buka tu. Kalau kita nak faham kalau ulang-ulang insyaAllah. Nanti Amy buka lah. Buka Ustaz Wan Yunai ni. Hurai ba'zibani. InsyaAllah. InsyaAllah kalau dia baca kitab yang sama. InsyaAllah dia tak larayah. Yang tu lah. Tapi tak tahu kok dia buat misal lain kan. Saya buat misal api. Dengan lampu tadi lah. Kan. Ni misal tu guru ni. Ustaz Sa'iri ni. Api pun semua tu baru nampak. Tidak tak nampak. Dia kena buat misal. Panah api tu. Yang pertama dia tuntut nak duduk di zat api. Kan dia tuntut kali yang pertama. Tuntut kali kedua pula panas tu memanaskan. Memanaskan. Siapa yang duduk keliling api tu lah. Tuntut kali yang kedua. Tuntut lain daripada dia tuntut nak duduk di api tu. Zat api tu. Faham? Dia tuntut buat kerja lah. Dia buat memanaskan. Kan panas tu. Boleh? Dah apalah tu contoh lah. Tengok. Ustaz Wan Yunai pula. Bab kudrah. Jangan tengok bab lain. Bab huraian sifat kudrah. Jangan dengar dia baca. Kitab ni kalau boleh kitab ni. Ada. Saya Ustaz Wan Yunai dalam Facebook ada. Telegram pun ada.
Dalam YouTube pada. Huraian sifat kudrah. Dengar balik apa yang dapat ni sama tak? Cuma mungkin tak tahu lah kot contoh lain dia baca. Tapi kalau tak ada huraian macam tu lah. Tutup dizah, tutup buat kerja. Saya dulu tak faham. Nampak tu bila buat contoh nampak. Buat contoh tu nampak. Contoh tu nampak. Baik, boleh ya? Kita kalau nanti kalau ni kita ulang balik kan. Bagi nampak tu. Kalau ikut tu sekali ni 2 kali kena baca ni. 2 kali ulang kan. Dah kemah ni. Hari tu pun duduk pun tak ingat dah kan tak? Lepas tu dia kena ulang sekali lagi. Tapi tak apalah nanti habis ni kita ulang lagi tak? Bagi kemah. Bagi biasa dengar tu. Biasa dengar. Orang tu faham sekali kat atas. Faham kat atas. Nanti masuk ulang kali kedua. Dah nampak sikit. Ulang lagi sampai lumat. Dia nampak. Bila dah nampak tu, tersyok lah. Kalau ni tak apa lagi, tak apa. Gaji. Okey, kita masuk ni. Benda dia. Takluk. Takluk yang pertama. Takluk yang pertama. Tugas yang pertama. Takluk kita kata tugas lah. Tugas yang pertama. Takluk yang pertama, nama dia apa? Suluhi qadim. Nama dia. Suluhi qadim. Erti suluhi qadim. Patuk padan. Diri suluhi itu nama dia patuk padan. Terjemahan kita patuk padan. Suluhi itu maknanya patuk padan. Qadim tu, sediakalah. Kalau terjemah satu-satu lah. Tapi dalam kitab ni, ertinya patuk padan bagi mengadakan mungkin. Dan meniadakan dia mungkin pada sedia kala. Takat tu faham tak? Faham tak takat tu? Okey. Takluk yang pertama, tugas yang pertama, kudrah ni kan. Kudrah kan dia ada tugas dia kan. Tugas dia yang pertama apa dah? Suluhi qadim. Suluhi tu maksudnya dah patuk padan. Patuk padan. Qadim ni sedia kala. Patuk padan apa tu? Patuk padan mengadakan atau meniadakan apa-apa mungkin. Maksudnya, sedia kala. Ketika sedia kala tu makhluk ada lagi. Yang ada siapa? Allah Ta'ala saja. Okey, ketika pada sedia kala tu, ketika makhluk tak ada lagi tu, patuk padan tak lagi Tuhan buat makhluk masa tu? Patuk padan tak? Patuk padan tak? Patuk padan? Tapi Tuhan tak buat lah. Patuk, cuma sekadar patuk dan padan saja. Contoh macam kata sahabat. Sahabat dah tu. Pergi kedai. Kita nak beli periuk nasi kan. Periuk karen lah. Kita tengok periuk tu. Patuk padan tak kalau nak masak 2 kepuai ni? Padahal masa tu periuk tak beli. Baru duduk kedai, baru duduk tengok kau. Patuk padan tak? Nak masak 2 kepuai? Tak, patuk padan tak? Patuk padan lah. Tapi tak masak lah lagi. Beli budak lagi. Moga-moga tak beli. Macam ni lah. Macam ni. Kan? Kudrah. Sejak azali. Kita kira sedia kala. Masa sedia kala. Masa tu makhluk ada air. Tapi patuk padan tak Tuhan nak buat? Dan nak buat makhluk dan nak meniadakan makhluk masa tu. Patuk padan. Patuk padan lah. Tapi tak jadilah. Sekadar patuk padan je. Faham tak? Hari pertama pergi beli periuk. Tengok harga, tengok baik. Maksudnya sesuai patuk badan ni kalau nak masak 3 kepuai. Patuk badan tak? Patuk badan. Tapi tak masak lah beli budak lagi. Kena beli buat balik baru masak. Faham? Nampak tak kat tu? Masak. Patuk badan. Sekadar patuk badan saja. Benda tak buat pun. Tak berlaku pun. Sekadar patuk badan saja. Macam mana? Nampak misal lain macam mana? Tu misal tu guru belakang tu, periuk tu. Misal lain, kalau saya buat misal saya macam mana? Macam mana? Senang. Nak bangsa patuk padan tu. Kita beli beg lah, beg ke apa. Patuk padan tak? Beg ni nak bubuh buku. Pergi tuition ke budak. Patuk padan lah. Patuk padan. Besar. Lepas tu padan beli budak lagi. Baru duk ukur patuk padan lah. Patuk padan. Padahal tak. Beli budak lagi nak buat balik je lah. Buat balik buah tu baru betul. Jadi, hari ni baru patuk padan. Baru patuk padan. Hari ni pun sama lah. Baru sekadar patuk padan. Di azali tu. Masa tu makhluk pun dah ada lagi. Kan? Tu dia punya suluhi qadim. Suluhi tu patuk padan. Qadim tu sedia kala. Sedia kala kan makhluk tak ada lagi. Sekadar patuk padan saja. Tuhan nak mengadakan boleh tak? Boleh. Patuk padan lah.
Tapi tak buatlah lagi. Padahal sediakan Allah. Nak buat apa lagi? Tu maksud dah. Nampak tak kata? Dia itu lah. Itu dia pertama kali dengar memanglah. Suruh ikut dia apa benda lah. Daya apa banyak kali ni. Harap dobit tu. Patut padan bagi mengadakan mungkin. Sekadar patut padan saja. Padahal tak buat lagi pun. Dan nama pun sediakanlah. Makhluk pun ada lagi. Sekadar patut padan saja. Dan meniadakan dia. Nak meniadakan pun sama juga. Patut padan saja. Makhluk mana ada nak meniada apa benda tu. Pada sediakanlah. Itu maksud suluhi qadim. Istilah tu kena faham maksud dia. Sekadar patut padan saja. Benda tak berlaku pun. Ni lah. Yang tu panggil apa? Ta'aluk suluhi qadim. Okey. Okey, habis. Kemudian ta'aluk yang kedua pula. Ni yang pertama. Ta'aluk yang kedua pula. Tanjizi hadis. Tanjizi hadis pula dah. Apa maksud tanjizi? Lulus. Hadis baharu. Maksudnya, Tuhan buat selalu. Tu maksud dah. Tanjizi hadis. Maksudnya lulus baharu. Lulus baharu tulis tu. Tanjizi hadis ni lulus baharu. Dalam kitab pun ada tulis tu. Tapi dia... Tanjizi hadis yang apa dah? Takluk yang kedua? Lulus baharu. Tadi baru padan patut. Patut padan. Tak buat lagi. Ni lulus terus. Buat terus. Tu maksud dah. Nampak tak? Jadi, sediakan suluhi qadim tadi. Sediakanlah tadi. Masa tu ada Allah Ta'ala saja kan? Masa tu, hanya patut padan saja. Tak buat lagi. Faham? Faham tak? Yang tajidi hadis ni ketika masa imkan dah. Masa baharu dah. Tuhan buat selalu. Lulus baharu. Tuhan buat terus. Tuhan buat selalu. Tu yang duk timbul makhluk tu. Duk timbul sampai hari ni. Kita jadi hadis lah tu. Buat dulu. Padahal di azali ni suruh dia patut padan dah nak buat. Tak buat lagi. Baru padan patut. Ni lulus baharu. Macam periuk tadi. Beli dah. Masak betul-betul dah. 3 kepoi. Tak jadi hadis lah tu. Di kedai ni baru suluhi qadim. Tu misalnya lah kan. Abang suluhi. Baru padan patut. Beli dah. Ni beli dah. Buat balik dah. Lulus baru. Masak terus. 3 kepoi. Dia duduk padan patut tadi ni. Nampak kata? Nampak? InsyaAllah. Tanjizi hadis ni takluk yang kedua. Apa dia? Meluluskan pekerjaan. Tu dia tulis tu. Meluluskan pekerjaan. Yang ni Allah Ta'ala buat selalu. Buat kerja selalu. Yang ni mengadakan mungkin atau beri adakan mungkin ini. Bagi ada terus lah. Kan? Yang tadi ni baru patut padan. Dia azali kan? Mana boleh ada makhluk lagi? Tiba-tiba masa waktu imkan ni buat selalu. Tuhan pun bagi ada selalu mungkin. Nah. Inilah ta'aluk qudrah atas jalan ijmal. Baru ijmal kan. Inilah dua tadi ni. Suluhi qadim dan tanjizi hadis ni. Ta'aluk qudrah atas jalan ijmal. Jalan borong. Jalan borong. Baik. Adapun lagi. Apa? Bagi biasa dengar tak faham tak apalah. Biasa dengar. Adapun atas jalan tafsil. Apa maksud tafsil? Urai satu persatu. Maka bagi kudrah itu 8 takluk. Ada 8 takluk pula. Iaitu 8 takluk itu 2 takluk yang telah tersebut tadi. Apa dia tadi ni lah. Masuk dah tadi ni. Yang pertama suluhi qadim. Padan patut tadi sediakanlah kan. Yang kedua tanjizi hadis. Termasuk dah. Maknanya lagi 6 lah. Semua ada 8. Suluhi qadim tadi apa dia? Patut padan. Mengadakan dan mengadakan makhluk. Sediakanlah lah. Pada sediakanlah. Sejak azali tadi. Padahal tak buat apa-apa pun. Tak ada. Cuma padan patut je. Kemudian yang kedua tanjizi hadis. Lulus baharu. Maknanya kudrah buat kerja selalu. Kan? Maknanya ada lagi 6. Ketiga. Maknanya ketiga lah. Tadi 2 lah. Ketiga daripada 8 takluk tu. Takluk qabdah nama dah. Takluk qabdah. Yakni, apa dia takluk qabdah? Yakni dalam genggaman. Qabdah tu maknanya genggaman. Dalam genggaman kudrah. Dalam genggaman kudrah. Macam mana tu tak faham lagi? Iaitu
Yang kata genggaman kudrah tu macam mana? Mungkin sebelum daripada Tuhan menjadi itu. Di dalam genggaman kudrah. Maksudnya sebelum Tuhan buat kita. Sebelum Tuhan buat alam ni. Dalam genggaman Allah. Salah macam tu. Sebelum ada makhluk ni, dalam genggaman Allah. Jika Tuhan menghendaki akan dia, mungkin tu bagi ada, nescaya menjadi ia akan dia. Kalau Tuhan tu nak bagi jadi kita, dia bagi jadi ya. Sekarang kita ada kan, maksudnya Tuhan nak bagi jadilah. Sebelum ada kita, dalam genggaman Allah, dalam genggaman kudrah Allah. Faham tak? Sama ada Tuhan nak buat ke tak mau buat. Faham tak? Tiba-tiba kita ada hari ni. Tuhan, hendak lah tu. Kan? Tu maksud dah. Itu dipanggil takluk yang ketiga. Takluk qabdah nama dah. Boleh. Pertama, suluhi qadim. Kedua, tanjizi hadis. Ketiga, takluk qabdah. Okey. Sekali, saya ulang. Ketiga, takluk qabdah. Apa dia takluk qabdah? Yakni di dalam genggaman kudrah. Apa dia dalam genggaman kudrah tu? Iaitu mungkin makhluk ni lah. Sebelum daripada Tuhan menjadi itu. Sebelum Tuhan buat kita ni. Di dalam genggaman kudrah. Sebelum Tuhan cipta kita ni, cipta alam ni, duduk dalam genggaman dia. Kan? Jika Tuhan menghendaki, dia akan mungkin tu bagi ada, nescaya menjadi ia akan dia. Dia buatlah kalau dia nak. Tapi sebelum buat tu dalam genggaman Allah. Dalam genggaman kudrah tu, qabdah tu. Takluk qabdah tu. Boleh, dekat tu. Dia faham lah? Okey, berjaya. Dan jika tidak menghendaki menjadi akan dia, mungkin itu, maka mungkin itu di dalam hal tiada semata-mata. Faham tak dia? Kalau Tuhan tak kehendak kita ada, tak ada apa boleh? Tak ada. Itu maksudnya dalam genggaman Allah. Dalam qabdah, takluk qabdah, dalam genggaman Allah. Faham? Sebelum ada kita ni. Sebelum Tuhan buat kita ni, kan? Dalam genggaman Allah, sama ada Tuhan nak buat ke tak mau buat kan? Faham tak? Kalau Tuhan nak buat, dia buatlah. Kalau Tuhan nak mengekalkan dalam keadaan tak ada, tak ada. Ni kita ada ni, maksudnya Tuhan buat lah ni. Boleh lah. Kita ada yang ketiga. Baik. Keempat pula. Keempat, takluk qabdah juga. Genggaman Allah Ta'ala juga. Genggaman kudrah tadi. Takluk qabdah pula. Dengan makna makhluk yang telah ada ni. Kita ada siap dah. Maksudnya Tuhan buat dah ni. Kan? Makhluk yang telah ada ini di dalam genggaman kudrah ni. Kita ni ada sekarang ni dalam genggaman Allah, dalam genggaman kudrah. Faham tak? Jika Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini, Allah Ta'ala nak bagi kita kekal ada saja. Maka makhluk ini kekal lah. Dengan ada begini, duk kekal lagu ni. Kalau Allah, dalam genggaman Allah, kalau Allah Ta'ala nak mengekalkan kita ni, duk kekal. Tak mati-mati. Dalam genggaman Allah. Faham tak? Dalam genggaman kudrah tu. Qabdah, takluk qabdah. Okey. Dan jika menghendaki Allah akan meniada dengan makna matilah, mematikan kita. Pula nescaya meniadakan dia, nescaya mematikan. Semuanya dalam takluk qabdah. Faham? Dalam genggaman kudrah Allah. Kalau Ta'ala nak mengekalkan kita boleh tak? Boleh. Kalau Ta'ala nak mematikan kita boleh tak? Boleh. Semua tu dalam genggaman takluk qabdah. Tapi kalau kekal tu jadi menyalahi ayat Quran pula. Kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi nak abang kata takluk tu. Dalam genggaman. Allah Ta'ala nak mengekalkan kita boleh? Boleh. Nak mematikan kita boleh. Tu tengok dalam cerita apa? Ashabul Kahfi tu. Orang tu mengekalkan sampai umur 300 lebih tu. Lalang dia mati kan. Dan kita mengekalkan. Mana orang tidur lama tu. Allah Ta'ala punya kuasa dalam genggaman Allah. Kisah benar tu. Surah Al-Kahfi tu. Siapa menafikan boleh bahaya, kufu. Ingin nak tolak. 300 tahun tidur dalam gua tu. Yang lama. Tu. Dalam genggaman siapa tu? Genggaman Allah. Kudrah tu. Kan? Ni faham tak atas ni? Dalam genggaman Allah. Allah Ta'ala nak mengekalkan pun boleh. Nak meniadakan pun boleh. Nak mematikan pun boleh. Itu orang kata takluk qabdah. Kelima daripada berapa takluk? 8 takluk tadi. Takluk tanjizi hadis pula. Dia masuk pula takluk tanjizi hadis tadi jugalah. Dia ulang balik. Takluk tanjizi hadis dengan maknanya meniada pula, yakni mematikan akan dia. Dia mematikan kita kan. Barulah
muafakat dengan ayat Quran tu. Dan kita ada hidup ni kan, Allah Ta'ala mematikan. Yang tu dia panggil takluk. Yang ke bawah, yang kelima. Allah Ta'ala mematikan. Allah Ta'ala hendak kita matilah. Takluk yang kelima. Keenam daripada 8 takluk qabdah pula. Dalam genggaman pula. Yakni selepas mati, kan kita Allah Ta'ala bagi mati kan, hak kelima tadi kan. Dan ni selepas kita mati. Selepas mati mungkin makhluk ini mati dalam genggaman pula, dalam genggaman Allah Ta'ala pula. Jika menghendaki mengada pula dengan menghidup kembali, nescaya mengada dia akan mengada dia mungkin. Kita mati dah. Kita mati dah ni. Kalau Ta'ala takluk lepas pada kita mati tu, takluk yang ke apa tadi? Yang keenam. Takluk qabdah dalam genggaman kudrah Allah. Sama ada Allah Ta'ala menghendaki kita hidup kembali pada mati tu. Nescaya Allah Ta'ala mengada balik. Bangkitlah balik daripada kubur. Kalau ikut cerita lagu tu lah kan, betul tak? Kita akidah kita lagu tu lah. Ada bangun pula lepas daripada mati kan. Okey. Dan jika menghendaki mengekalkan mungkin di dalam hal tiada lepas mati itu, maka dikekalkan dia di dalam hal tiada tu. Boleh tak kalau Allah Ta'ala matikan kita tadi, lepas tu mati tu tak bangun-bangun dah, duk kekal hal keadaan tak ada tu. Boleh? Ni lah. Semua tu dalam takluk qabdah. Qabdah. Genggaman Allah, genggaman kudrah. Habis tu yang keenam. Ketujuhnya daripada 8 takluk tadi, kudrah, takluk tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Apa dia tanjizi hadis? Lulus baharu tu lah. Yakni mengada pula. Lepas pada mati bangkit pula. Bangkit pula. Ni bangkit pada hari kiamat tu lah. Kan? Semua pakat dengan hak kita mengaji tu lah. Bangkit daripada kubur menuju ke mana? Pada mahsyar kan. Ni. Semua tu dalam dengan takluk tanjizi hadis tu. Yang ketujuh. Kita pakat bangkit lah. Semua daripada kubur masing-masing. Dalam kelakuan yang macam-macam lah. Kita cerita dah kata ni. Pergi ke mana? Menuju kepada mahsyar. Yakni mengada pula. Mengada pula. Ini bangun pula. Dengan maknanya menghidupkan kembali. Kemudian daripada mati tu. Bukan? Faham tak? Hidup kembali lah. Bangkit daripada kubur masing-masing. Itu takluk yang berapa? Yang ketujuh. Tanjizi ke kubur? Tanjizi hadis. Kemudian yang terakhir, ke-8-nya daripada 8 takluk qabdah pula. Ada ulang tu, takluk qabdah pula. Takluk genggaman. Dengan maknanya, mungkin selepas hidup kembali tu, lepas bangkit daripada kubur tu, di dalam genggaman Tuhan. Di dalam genggaman Tuhan. Jika menghendaki, ya Allah akan meniada pula. Boleh tak? Lepas pada bangkit daripada kubur tu, Allah Ta'ala bagi mati sekali. Boleh tak? Maka meniada ia akan dia. Boleh. Sebab dalam genggaman Tuhan. Faham tak? Maknanya jadi mati 2 kali tu. Ya, mati sekali, bangun, lepas tu mati pula sekali. Boleh tak Allah Ta'ala buat lagu tu? Boleh. Tu memang takluk di dalam genggaman Tuhan. Dan jika menghendaki ia ya Allah mengekalkan dalam hal ada selepas hidup kembali itu, maka dikekal dia mungkin di atas halnya. Faham tak? Kalau dia nak bagi ada semua lepas pada bangkit daripada kubur tu, ada semua tak mati dah. Boleh tak? Boleh. Tu dia panggil apa? Takluk apa? Qabdah. Takluk dalam genggaman Tuhan. Inilah 8 takluk. Ni panjang je lah. Dia ulang tu lah. Tanjizi hadis, qabdah. Tanjizi ni, qabdah lah. Tanjizi tu lulus lah. Dia buat lah. Kan? Inilah 8 tadi ni. 8 takluk bagi kudrah atas jalan tafsil. Atas jalan hurai satu per satu. Dan mengetahui. Dan bermula mengetahui segala takluk yang tersebut. Hak 8 tadi ni. Termasuk hak 2 tadi atas ni. Suluh kodim atas hak mula-mula tadi ni. Termasuk semua sekalian. Mengetahui takluk ini. Itu tidak wajib. Tak wajib. Tetapi mengetahui akan takluk itu sangat bagus. Tak wajib pun. Bukan fardu ain lah maksudnya. Faham? Kalau pening pun tak ada masalah lah. Bukan fardu ain. Tapi kalau tahu lagi bagus. Dia faham ni? Dia faham. Kalau kita buat
tahu macam kita tak tahu wujud, betul lahir, betul ada lahir, betul berhentikan, betul bukan pula, bukan apa. Ada betul lah. Nampak lah. Bukan kita nak buat boleh, tak buat boleh. Lepas tu, dulu sebab lahir kata-kata. Lepas tu, Tuhan memiliki nanti, dari kata-kata, Tuhan buat dari kata-kata. Lepas tu, Tuhan ada kuasa, nak bagi mati ada hidup. Sekali lagi. Lepas tu, video ni, buat je dah. Kalau kata, nak mati boleh, ataupun hidup. Mati boleh. Itu, maksudnya tak ada tu, mati itu yang dia dia macam maknanya bila dia pilih salah satu tu, dia pilih salah satu tu tak jadi hadis lah. Kalau di antara dua ni genggaman. Genggaman. Kalau dulu ni tak dapat. Tak buat dah, bukan tak nak buat, tak buat dah. Tu maksud tak jadi hadis tu. Dia kena ada kalau lepas dari kita nampak okey ni aku tak boleh buat tak dapat. Tu nampak dah sikit-sikit lah. Nampak jalan dia. Kalau buat jantan nampak pun nampak ketentan. Mati hidup lagi. Tapi nampak sikit-sikit kan. Nampak insyaAllah. Nanti dengar balik Ustaz Wan pula macam ada orang. Macam tu lah. Saya tak nampak mula-mula kerja tu, tak nampak. Sebab tak tahu tu. Nak tanya pun takut tak ada. Dia ada redang. Kita nak tanya tapi dah tu guru kita pegang lah tu. So dobek tu lah. InsyaAllah dengar pula ni. Baik. Dia tak wajib. Cuma kalau tak lagi bagus. Semuanya tu lah. Semuanya kudrah tu. Takluk kudrah tu. Okay, sikit lah. Bermula dalil. Dalil pula. Lepas kita tahu dah selak belok tadi. Bermula dalil. Apa dia dalil? Apa maksud dalil? Tanya hak geng minta dalil. Dalil tu apa? Dalil nak dalil. Bahasa mudah putih lah. Pengecaman atas ada di Allah Ta'ala tu kudrah. Mana ada dalil kata Allah tu ada kudrah? Tu. Mana dalil kata Allah tu ada kudrah? Dan tidak lemah tu. Tidak lemah ni panggil istihalah. Mana mustahil? Lemah. Diri lemah tu mustahil. Mana dalil kata Allah tu ada kudrah? Dan Allah tu tak lemah. Dia makan 12. Makan 12 faham tak? Tuhan tu ada sifat kudrah. Tuhan tu tak lemah. Makan 12. Mana dalil? Tu. Kalau tak ada dalil jadi guna ini. Dia orang apa? Dan apa akibat dah? Dia bang itu. Ya tak? Orang yang tak ada dalil ini dipanggil orang muqallid. Orang muqallid ni apa? Orang yang ikut orang buta-buta gitu. Orang tanya dia, mana dalil kata Tuhan tu ada sifat kudrah? Mana dalil kata Tuhan tu tak lemah? Dia kata apa? Dia kata ustaz tu kata tu. Aku dengar ustaz tu kata. Ataupun Tok Wan aku kata lagu tu. Mak aku kata lagu tu. Diri, dalil hang sendiri mana? Tak ada. Yang tu dia panggil muqallid. Orang muqallid ni macam mana? Hukum dia. Ulama. Orang muqallid ni dia ada khilaf ulama. Setengah ulama kata apa? Kafir. Dia tak ada dalil. Dia tiap-tiap satu sifat dia kena ada dalil. Orang yang tak ada dalil ni, setengah ulama kata kafir. Dan setengah ulama mengatakan dosa yang tak sehingga-hingga. Dosa yang sangat-sangat. Orang yang tak ada dalil ni, ikut orang buta tu. Buta tuli. Orang kata, orang tanya Tuhan dah, ada. Mana dalil? Ustaz tu kata dah, aku turut ustaz tu. Orang min turut-turut lagu tu. Tak boleh, dia kena ada dalil sendiri. Paling kurang dalil ijmal. Baharu alam ini. Tu. Okey, faham. Ni dalil sendiri tak ada. Ustaz tu kata ada, aku pun ada. Tok Wan aku kata Tuhan ada, aku pun ada. Turut orang. Pak turut ambil. Pak turut ni khilaf ulama. Yang kata kafir. Dengan kata dosa yang tak sehingga-hingga. Macam mana nak mengeluarkan daripada dua yang bahaya ni? Belajar. Belajarlah dalil. Paling kurang dalil ijmal. Baharu alam. Ni tapi tak ada point. Kosong. Kosong. Tu dalil lah. Bermula dalil atas ada Allah, ada di Allah Ta'ala tu kudrah dan tidak lemah itu, ialah kita fikir. Yang ni fikir dengan akal lah. Fikir dengan akal. Fikir dengan akal. Kan fikir dengan otak. Fikir dengan otak kan dengan akal? Akal. Otak dalam kepala.
Akal ni hati sanubari belah kiri. Baik. Kita fikir dengan akal. Yang ni pergi pada dalil apa? Dalil aqli. Kalau dalil kena fikir dengan akal, dia panggil dalil aqli. Kalau dalil naqli, dalil ayat Quran atau hadis. Tapi ni ayat Quran lah. Ini dalil akal dulu. Ialah kita fikir dengan akal. Jikalau ni betul kan? Berlaku betul kan? Jikalau fardu takdir saja. Benar berlaku kan? Tak pun. Duk kalau. Buat Tuhan kata kalau tak faham. Tu buat Tuhan berkata kalau dalam Quran tu. Lau kana fihi ma alihatun la fasadata. Kalau lah di langit dan bumi ni ada dua Tuhan, maka binasa lah, rosak habis. Tuhan kata lau kana fihi ma kalau tak apa pula. Kita pun kalau lah nak cari dalil. Padahal benar tak berlaku pun. Kalau fardu takdir, jikalau tidak ada di Allah Ta'ala tu kudrah, kalau lah cakap atas dasar fardu takdir, kalau lah di Tuhan itu tak ada kudrah, jadi apa? Tentulah Allah tu lemah. Sebab apa jadi itu? Sebab ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tak boleh duduk sekali. Faham tak? Lemah dengan kudrah boleh duduk sekali tak? Tak boleh. Bila Tuhan tu tak ada kudrah, maksudnya Tuhan tu lemah. Ni kita cakap atas dasar fardu takdir. Bukan hakikat pun. Orang siapa nak pegang lagu tu? Popo lah. Ni kita nak cari dalil. Kita kata ni nak cari dalil. Maka jika lemah ia Allah. Kalau fardu takdir Tuhan tu lemah, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Dah lemah lah nak buat aku benar. Mana ni makhluk duk ada ni menunjukkan Tuhan tu berkuasa, ada sifat berkuasa. Kan kalau Tuhan tu tak ada lemah, tak ada berkuasa, bermaksud dia lemah, mana boleh buat kita ni? Alam yang hebat ni. Itu maksudnya. Iaitu lemah Tuhan daripada menjadikan makhluk ini tu batal, karut, mustahil. Kerana apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Musyahadah ni apa? Pandangan mata kepala kita. Pandangan ni ada dua. Pandangan mata hati itu syahadah tak? Pandangan mata kepala tu. Di sini nak pandangan mata kepala. Kita tengok dengan mata kepala kita, nampak makhluk dah ada sekian ni. Itu menunjukkan Tuhan tu tak lemah. Tuhan tu ada sifat berkuasa. Kan? Kita tengok. Maka tetaplah ada kudrah. Maka tetaplah ada kudrah pada Allah Ta'ala. Dan tidaklah lemah. Itulah, tetaplah Allah Ta'ala tu ada sifat kudrah. Tak lemah. Ni kita tengok makhluk ni duk ada ni. Takkan jadi diri sendiri kot. Mana boleh. Allah yang buat. Maksud Allah tu ada sifat berkuasa. Allah tu tak lemah. Inilah mana? Inilah yang kata Tuhan tu ada sifat berkuasa lah dan tak lemah tu. Inilah yang dipegang, pegang dalam hati lah, bukan pegang dengan. Dan diakui di dalam hati. Hati siapa? Hati tiap-tiap mukallaf lah. Yang sebenar, yang hak, yang sebenar, yang membetuli pengakuan itu, pengakuan kita tadi tu, yang kata Tuhan tu ada sifat berkuasa dan tak lemah tu, dengan membetuli muafakat sama dengan pengakuan Allah Ta'ala sendiri di dalam Quran. Maknanya pengakuan kita tu yang kata Tuhan tu ada sifat berkuasa dan Tuhan tu tak lemah tu, pengakuan tu sama sebiji dengan pengakuan Tuhan sendiri di dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Seperti firman Allah Ta'ala. Yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah apa? An-Nur. Ni Allah Ta'ala firman sendiri dalam Quran. Sama sebiji macam pengakuan kita tadi tu. Yang mengatakan Tuhan tu ada sifat kudrah dan Tuhan tu tak lemah. Surah An-Nur ayat 45 tu. Artinya, menjadi oleh Allah akan barang yang menghendaki ia Allah. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, dia buat. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, dia buat. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu tu apa? Makhluk, mungkin. Itu yang kuasa. Maknanya Allah Ta'ala tu
berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu mungkin ni. Berkuasa lah. Sebab tu lain pada Allah tak ada kuasa lah. Jangan duk kata Israel berkuasa, jangan kata Iran berkuasa. Tak. Semua tu pinjaman Tuhan mereka tu. Tuhan izin tu. Kalau Tuhan tak izin tengok, bom tu tak kena lah. Kan? Tengok koleng lah. Ataupun jatuh itu tak meletup. Tak izin. Allah yang berkuasa. Sebab tu kena ada Allah. Kena ada Allah ni. Allah dulu. Jangan takut. Dengan makhluk ni. Makhluk tidak boleh memberi bekas. Makhluk tidak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas Allah Ta'ala. Jangan takut. Pegangan kena kemah. Maka nyata pada ayat itu, ayat tadi ni, yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir tadi ni, maka jelas nyata pada ayat itu bahwasanya Allah Taala yang menjadikan makhluk ini. Allah yang buat makhluk ini. Dan ianya Allah ada sifat qudrah, ada sifat berkuasa. Artinya berkuasa lah qudrah tu. Tidak lemah. Bila kata Tuhan tu ada sifat berkuasa, tak lemah lah jawapan dah. Tak lemah tu sifat Tuhan juga. Cuma kata istihalah. Wallahu a'lam ay wallahu alimun. A'lam ni bermula Allah Ta'ala terlebih mengetahui. Tak kena takdir alimun, yang mengetahui. Yang mengetahui. Kalau kata Allah Ta'ala terlebih mengetahui, maknanya ada juga benda yang Tuhan tak tahu. Ini alimun, Tuhan yang mengetahui, alimun. Maksudnya tidak ada kejahilan bagi Tuhan. Tuhan tahu belakang. Jadi kesimpulan dia macam mana Amin di sini? Yang nak kena pegang? Kesimpulan daripada sifat kudrah ni. Yang pertama, Allah ada sifat kudrah dengan artinya berkuasa, betul? Allah tidak lemah. Dalil. Dalil. Baru alam tu gimana? Tadi ni ni sikitlah. Ni apa? Tafsir. Paling kurang ada baru alam ni lah. Tu apa nama? Ijmal. Paling kurang tu yang tak ada langsung. Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah faham sedikit banyak bagi huraian sifat yang apa tadi? Sifat yang ke-7. Ialah sifat qudrah. Nak tengok ulangan, tengok YouTube lah. InsyaAllah. Dia kena tengok ulangan. Ulang-ulang insyaAllah. Lama mereka faham. InsyaAllah. Kefahaman tu daripada Allah. Bila kita nak betul-betul, insyaAllah Tuhan bagi. Tapi minta Allah Ta'ala luaskan bagi ilmu. Minta Allah Ta'ala tambah ilmu. Minta dia kena minta. InsyaAllah Tuhan bagi lah. Okey. Wallahualam. Kita tengok YouTube.